Sebenarnya aku tak berapa suka makan sambal belacan sebab aku tak berapa nak tahan pedas. Jujur cakap memang tak berapa nak tahan pedas. Dan kebetulan sambal belacan yang aku makan sepanjang aku hidup ni biasanya tak kena dengan selera lah. Cuma baru-baru ni bini aku beli sambal belacan daripada brand Adabi ni. Biasanya brand Adabi ni aku beli kari lah, sebuah kari. Cumanya ini kali pertama aku try makan sambal belacan dari Adabi yang macam ni. So produk ni tak payah masak apa-apa kan. Dia tulis ready to eat. Iaitu kalau korang beli boleh terus guna dan terus makan saja. Dan sebagai orang yang pertama kali rasa, aku boleh cakap aku sangat suka. Sebagai orang yang tak berapa suka sambal belacan, tiba-tiba boleh suka kan. Ni review jujur bukan review nak menjual. Okey, dalam dia macam ni, tak apa nak clear kan, tapi ni dah guna dah kan, dah berapa hari guna dan masih sedap. Untuk lidah aku boleh bagi rating berapa? Aku boleh bagi rating 8.5/10. Dan memang untuk lidah aku, memang aku sangat suka. So kalau korang berminat nak dapatkan sambal belacan yang kena dengan selera korang daripada brand Adabi macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.